يا أبا الزهراء كم أحن إليك للقبات الخضراء جئت أصلي عليك يا جد الحسنين محمد يا زين يا من جئتنا بشرى طه نور العين قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك. Sampai dapat melapor. Yang Queen punya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini kita ada program ibadah korban Hospital Queen Elizabeth dengan kerjasama Perkips, Hospital Queen dan Yapim lah. Hari ini kita akan korbankan 3 ekor lembu dan 1 ekor kerbau. 2 ekor lembu, 2 ekor kerbau. 2 ekor lembu, 2 ekor kerbau lah. Jadi insya-Allah hari ini kita sama-sama berkorban insya-Allah. Assalamualaikum, kami dari Yapim. Sekarang kami berada di Jabatan Veterina Sabah Kinarut untuk proses penyembelihan lembu yang dibuat oleh Jabatan Veterina, dan kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Terima kasih kepada Perkip juga kerana bekerjasama dengan kami. Sekarang kita berada di tempat ataupun stesen pertama, iaitu stesen penyembelihan. Di sini nama-nama para peserta akan dibacakan. Lembu ataupun kerbau disediakan untuk proses penyembelihan. Okey. Ini adalah korban bagi dia Kaisha bagi Dayang Ramija binti Rapli, Awangku Takif Badri bin Awangku Nazrin, Sadis Mazrina binti Syahrum, Mizna Mahani Mukhri, Salima binti Muhammad Syarif, dan juga akikah bagi dia Kaisha binti Azuri dan juga Nazdin Aili binti Awang Bani Yamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah korban bagi kumpulan 2, iaitu Suzimah Sulaiman Pang alias Ayah alias Sulaiman Abdullah, Nulia binti Ahyung, Munawwaruzzaman bin Abdul Manan, Hairul Hadi bin Arif, Syah Iskandar Syabil Shah, Nur Hashimah binti Hishamuddin, dan Khadijah binti Sheikh Hasan. Proses seterusnya daripada proses penyembelihan, sekarang kita proses melapar, dan juga sekarang ni petugas daripada veterina sedang melakukan proses membelah lah, iaitu kepada 2 bahagian sekarang ni.
dan juga membuang organ-organ yang dalam badan lah, dalam badan haiwan tersebut lah. Nanti kita akan tengok macam mana untuk proses seterusnya, iaitu kita akan potong pada 4 bahagian pula. Ini adalah ibadah korban sunat yang ke bulan 3, iaitu Abdul Manab bin Ali Umar, Rozaimi Chariaga, Nur Hayati binti Ali Zaman, Muhammad Jazlan bin Muhammad Adnan dan juga Eliana binti Jalil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah proses mengeluarkan organ dalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah salah satu cara untuk cek bahagian-bahagian organ yang ingin peserta miliki. Seandainya mempunyai ulat ataupun mereka tidak akan benarkan untuk dibawa balik, dan ini tidak boleh dimakan sebab ada ulat yang tidak boleh dimatikan walaupun dengan menggunakan air panas dan seterusnya. Jadi inilah kebaikannya kalau kita buat di veterina ni. Semua orang akan cek dahulu. Jadi alhamdulillah, bang, ini boleh ah? Okey, insyaallah yang ini semua selamat ah dan boleh dibawa balik dan boleh dihagi-hagikan. Ini adalah lagu korban 94, yaitu Rokbat bin Rashid, Muhammad Rafiq Ridwan bin Muhammad Nizam, Darna binti Abdullah, Junaidi bin Ramli, Zaliha binti Aman, Syarifah binti Abdul Bahar, dan juga Akikah Iris Insyirah binti Muhammad Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Masih bergerak lagi. Ya itulah tuh, masih lagi. Khususnya tadi pun goyang-goyang deh. Buat yang Japim punya, Japimnya. Jalan palat. Okey, dapat sudah satu.
sekarang kita ada di bahagian tempat pembersihan perut. Ya, di mana kita potong perut dan bersihkan di sini. Okey, selesai sini kita boleh bawa balik perut. Di atas sana tu kumpulan 4 dan ini yang belakang ni kumpulan 2. Okey. Kau ulang punya last. Ada lagi kan? Mau ada gambar sikit Bobo? Ya, dia mau gambar Pak, keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Jumaat yang penuh barakah di mana yang program Perkip telah dibuat di kampung peringatan. Sepertinya ada nak buat di masjid kami, Majlis Islam Kampung Peringatan, tapi kerana hari Jumaat masa yang begitu singkat, maka saya bersetuju untuk dibuatkan di rumah saya lah, di rumah di kampung peringatan gitulah. Sebagai pengurusi Masjid Islam Kampung Peringatan, yang saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Perkip kerana sudi untuk memilih rumah saya sebagai tempat korban untuk tahun ini. Actually benda ni memang telah kami buat lah setiap tahun yang korban di peringatan ni. Cuma ini mungkin yang kali pertama lah dibuatkan, yang Perkip buat di sini, dan saya sebagai pengurusi satu rumah amat mengalu-alukan apa juga program Perkip yang akan dibuat di kampung kami, dan harap kami agar ini menjadi dia bukan sebagai satu pengakhiran sebagai permulaan untuk Perkip bekerjasama dengan mana-mana masjid pun tak kira di peringatan di manakah, tapi yang penting adalah ukhuwah di kalangan ahli-ahli karya masjid peringatan, kampung peringatan, khususnya dengan ahli Perkip di sini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak Perkip yang mana telah sudi untuk menerima rumah saya sebagai tapak korban. Jadi saya mohon maaf juga atas kalau ada apa-apa kurangan dari segi apa kurangannya pada kami. Dan untuk makluman pada hari ini saya bersama dengan laporan AJK saya. Ada beberapa AJK yang datang, SU saya di AJK Muslimah dengan AJK lain lah. Jadi ini diharap merupakan satu yang program yang harap akan menjadi satu yang program berterusan lah untuk kami pada tahun ini dan seterusnya. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ulang lagi. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mewakili Perkip dan juga AJK pelaksana pada hari ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan rumah kita hari ini, yaitu Puan Nurul Atika binti Hasan. Terima kasih di atas kesudian untuk menjadi tuan rumah, dan juga kepada semua AJK pelaksana.
Mudah-mudahan kita tidak terlupa dalam kita bergerak ketawa ni, the real spirit of kurban itu adalah apa dia sebenarnya, yaitu kita mengenang kembali korban Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Okey, jadi saya saya sudahi dengan lafaz suci. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Perkips HQE ingin mengucapkan